Berterima kasih kepada Agrobank kerana memudahkan untuk orang kampung sini. Macam orang sini nak keluar ke Pekan tu agak jauh. Assalamualaikum. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kita nak bawa Starlink ataupun teknologi yang dibawakan oleh Agrobank untuk kita buat pembukaan account opening di perkampungan orang asli di Greek. Sesampainya kita ke Greek, kita akan naik boat pula untuk ke perkampungan orang asli. Nak tahu lebih lanjutnya? Jom ikut kami travel kali ini di AgroFlash Mini Doku. Perjalanan kami bermula dari ibu kota Kuala Lumpur diiringi hujan lebat yang menyambut langkah pertama ekspedisi ini. Tibanya kami di cawangan Agrobank Greek, semua peserta berkumpul menerima taklimat dan bersiap untuk misi yang bakal menanti. Konvoi pun bermula menuju ke destinasi, pintu masuk ke sebuah pengalaman yang cukup berharga bersama komuniti orang asli. Okey, kita sudah sampai di RPS Kemar. RPS ni adalah singkatan kepada Rancangan Penempatan Semula bagi perkampungan orang asli di Kemar, Perak, Hulu Perak Kemar. Jadi alhamdulillah kita sampai di empangan Temenggor di Hulu Perak, mengambil bot yang mengambil masa 45 minit untuk sampai di RPS Kemar ini. Kami meneruskan perjalanan menaiki kenderaan pacuan 4 roda yang telah disediakan menuju ke Dewan Utama. Dalam masa yang sama, pasukan Agrobank segera menjalankan persiapan memasang peralatan teknologi Starlink yang dibawakan khas bagi merealisasikan misi kami di sini. Satu program di mana inklusiviti di kawasan-kawasan tiada connectivity ni, kita menggunakan kita punya instrumen kita yang nampak kat belakang ni, dia panggilnya Starlink. Kita dapat kemudahan network ni daripada satelit supaya pihak Agrobank dapat membuka akaun melalui AgroTouch. Berterima kasih kepada Agrobank kerana memudahkan untuk orang kampung sini. Macam orang sini nak keluar ke Pekan tu agak jauh dia punya ni kan, makan masa, mana yang ada tak ada ekonomi tu payah nak ni kan. Bila datang sini tu memudahkan untuk orang sini lah. Today kita tengok dengan Starlink kita nampak internet coverage tu laju. So banyak memudahkan proses pembukaan akaun. Program ni salah satu inisiatif yang region Perak buat. So setakat ni kita dah cover lebih kurang 1,200 orang. Untuk capai 5,000 akaun, pembukaan akaun tu rasa tak ada masalah untuk this year. Saya sebagai wakil penduduk masyarakat orang asli amat berterima kasih banyak-banyaklah kepada Agrobank, salah satunya bank yang sanggup masuk ke perkampungan masyarakat orang asli untuk memudahkan proses pendaftaran ataupun buka akaun bank komuniti setempat. Saya sebagai Agrobank agent, diorang boleh keluar duit dan diorang boleh masuk duit ataupun diorang saya buat apa semua kena boleh lah, kena senang lah sikit. Orang suka lah sebab kita buka kedai. Jadi orang selalu senang pergi beli barang. QR tu ada orang macam beli barang, lepas tu ada orang scan lah dekat QR tu, lepas tu itu duit sudah masuk lah dekat ejen Agrobank tu. Sementara itu, skuad Agrobank TV berkesempatan menjelajah di sekitar kampung. Kampung di sini benar-benar bersih dan mendamaikan. Paling menyentuh hati sambutan mesra dan wajah ceria komuniti di sini, seolah-olah kehadiran kami ini dinanti-nantikan. Maka dengan ini tamatlah sudah ekspedisi kita, skuad Agrobank TV dan juga skuad Agrobank semua yang bersama-sama memberi ataupun membawa teknologi liputan internet ke dalam RPS Kemar Hulu Perak ini. Jadi saya tengok penduduk kampung orang asli di sini gembira dengan apa yang kita bawa. Hari ini saja saya difahamkan 50 hingga 60 akaun telah dibuka. Diorang dapat takaful kasih, diorang ada buka takaful kasih, dan juga istimewanya hari ini diorang dapat kad ATM sekali. Jadi insya-Allah lepas ini kita akan terus lagi ekspedisi kita untuk bawa Starlink, bawa internet ke dalam kawasan-kawasan pedalaman. InsyaAllah. Jadi bertemu lagi bersama saya Hazwan Hairul dalam AgroFlash Mini Doku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.